Okay, kita tengah kelang kabut cari borang ni kat PDS. Zuki. Bobo tengah main. Pakai semai lah pakai. Pakai deh. Apa masalahnya? Okay, Adisa. Main juga. Kenapa saya tiba-tiba ni? Halo. Ni kita punya intern. Nama apa Nama apa? Nina. Nina. Dengan dia punya boss dia Zahir. Okay kan, okay. Dah pancit lah. Belum start lagi. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Hani. Ada. Arisha. Ya. Arif Kushairi. Bacang. Ada. Oh. Husnina. Daniel. Ifa. Ada. Akmal. Ada. Ada nama yang tak sebut dah? Ada semua ada. Ifa ada nama kan? Undian kita tulus, kita pakai ni, pilih team. So dekat sini nanti okay, pakai ni. Dekat sini setiap 2 nama satu team. Dan kita akan isi dekat dalam ni. Kita ada lebih kurang berapa team ni? 6 team. Okay. 6 game Kita main 11 point kan? 5 dah. Kena berlampau ni. 11 point. 3 2 jam. Kita ada 2 jam. Tengok mana lepas sebab kita ada 2 court. Okay. Okey. Okay, kita start dengan pemilihan team nombor 1. Wan Kai. Partner dia siapa? Wan Kai ingat dengan Zahir. Yeah. Tim yang kedua. Okay, Bacang dengan apa? Siapa-siapa? Alisha. Dalam dua tanda tu. Yeah. Acu. Tim ketiga. Acu dengan Nina. Hani. Dina. Dia baca. Tim yang keempat. Siapa ni? Hani. Iman lah. Arif. Alif. Hani dengan Alif. 5 apa? 5. 4. Tim yang kelima. Akmal. Yeah. Okey, baik. Seorang lagi. Daniel. Iman dengan Nifah akan satu tim lah. Baik. Okey. Power. Yes. Kami Malaysia. Masuk Reza. Ahmad. Akhir point ni. Sama nak kan? Jatuh je kutip. 0-0. Apa ni? Dia ni. Arah ayu. 2-1. 1-2. Habis tu cuma exit je kata. Hei, mana nama? Kena lah. Go. Satu 5 belah sini. Oh, 3-4 je. 3-4 sini. Kita rehat tu. Iya, tu main lah. Kau main lah. Pukul je. Ini. Nak start terus ke? Warm up lu. Mamak lu Dia kena start. Cross. Kita buat Bahaya. Tolong.
Jangan lawan-lawan dah. Kita boleh lawan. Tu lain tak boleh. Tim saya. Kau mana? Satu. Oh dah start. So berapa sekarang? Tapi dia tak masuk. Mak! Emang ni. Apa? Ni Cik dah low ke? Sekarang kita tengah final match. Kita tengok Apa lagi tim Smack Taifah 5 lawan dengan tim 6. Ni final match. Ada benda yang dia kot. Sekarang jom kita tanya diorang. Okay, siapa yang akan menang? Saya rasa tim Daniel dengan Akmal lah. Saya rasa Cik Iman dengan Ifah sebab dia sangat semangat. Saya sokong tim Iman. Daniel dengan Akmal. Okay, kita seri. Ada lagi 2 orang. Cik Kai, tim mana yang rasa-rasa akan memenangi? Saya sebenarnya harapkan tim saya yang menang, tapi saya dah disqualified. So, sekarang antara 5 dengan 6. Jadi 5 dengan 6 saya rasa tim Akmal dan Daniel. Okay, Lai. Saya yakin tim untuk tim Akmal dengan Daniel ada 4 penyokong guys. Tim yang ini ada 2 je. Jom kita tengok, let's go. 9, 2. Habis dimenangi oleh 1. 6-2. Balas. Dia nak ada kursi yang tinggi tu je. Tiga lima. Sorry guys. Betul hashtag Ifah mana? Sorry guys. Perasaan saya sangat ngantuk. Dan sangat lapar. Lapar dan dahaga. Dan dahaga. Bukan nak belagak lah, tapi saya tak kosong lah. Saja je. Saya tak kosong. Hashtag Ifah mana? Ifah mana? Saya kata orang dulu tepi. Siapa Iman? Berapa orang main? Saya tu kan roasting orang. Rasa apa kau
Kasi apa? 3. Mana Elsa? Sedih. Sedih. Semua tutup, semua tutup. Semua tutup kejap. Jangan kentut tau. Iman. Buat. Masuk lah. Muat. Kenapa tak nak masuk? Oh, dia malu kot. Semua tutup hidung. Tak ada digentuk dia tak keluar memang. Malah tak rekod lah. Tak kipas lah. Faham? Okay. Amoy. Tengok Amoy. Berdiri tegak sebab dia berdiri. Man of the match tu. Oh, yang ni yang belakang. kita replay, Man. Macam dia lepas geram. Mana kat siapa ni? Serius, nampak bawah. Kena pikeball tadi, man. Tengok orang. Dia pakaian. Tu nampak pikeball tu. Lagi kenapa tak jalan? Try Saya saya. cari. Tak payah saya. Jalan lah. Ani try ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anak lah nanti pecah. Ini berat. Ini berat. Wah, tak payah gaya-gaya. Leleh.